waktu bodoh daripada lembu dalam pertandingan lembu bodoh sedunia. Wow. Didedahkan dengan isu ni. Dan saya nak jawab apa yang dia sebut. Kerana perkataan yang sangat buruk. Akhlak yang sangat hodoh. Kalau kita dengar, mufti cuba nak bagi faham. Nak bagi faham tahu apa dia? Sebab sebahagian orang, dia rasa macam bila kita pegang satu mazhab, terkeluar daripada mazhab tu macam terkeluar daripada Islam. Sampai tera tu lah. Weh, ni tak boleh ni bukan mazhab kita ni. Itu sampai tera tu. Jadi dia tanyalah balik, Nabi ni mazhab apa? Apa maksud soalan tu? Soalan tu nak menunjukkan kepada kita bahawa pada asalnya Nabi SAW membawa Quran dan Sunnah. Boleh tak kita ambil satu mazhab tu, kita ambil mazhab lain? Mufti tanya, Nabi mazhab mana? Jadi kita boleh faham lah. Artinya mazhab bukan satu benda yang wajib. Satu benda yang mengikat. Itu maksud dia. Last sekali, dia bodoh. Siapa yang bodoh? Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, elokkah bahasa? Ni, soalan ni. Soalan yang tanya Nabi mazhab mana ni. Soalan ni orang dia bodoh. Soalan bodoh. Bukan takat orang yang bodoh. Dia boleh pergi sebut pula apa dia lagi. Lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya semoga baik-baik saja. Seperti biasa teman-teman ya. Jom di video kali ini kita mengaji kepada dua ustadz di Malaysia. Ada Ustadz Azhar Idrus dan juga ada Ustadz Rizal Azizan teman-teman ya. Ini berkaitan tentang hukum Allah, yang dimana dengan pernyataan atau narasi-narasi yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus seperti lebih bodoh dari lembu bodoh, itu ada tanggapan daripada Ustadz Wahabi katanya teman-teman ya, yang tidak terima dengan ucapan-ucapan bodoh daripada Ustadz Azhar Idrus, disebabkan karena mungkin ya tak terima dengan pendapat daripada Ustadz Azhar Idrus terkait masalah hukum-hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mendengar ceramah kali ini, seperti biasa saya Merreact TV ingin mengajak Anda semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri berselawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaat juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama. Let's go. 3. Segalanya semua ni milik Allah. Bila segala milik Allah, siapa hak dulu kita utamakan? Allah tak ada. Nah, peraturan hak manusia cipta dengan hak Allah. Hak Allah atas, hak manusia bawah. Baru benar, baru cerdik. Orang yang peraturan Allah letak bawah, hak manusia letak atas, waktu bodoh daripada lembu dalam pertandingan lembu bodoh sedunia. Wow. Tak ada kira apa-apa. Mu lepas graduate ke, mu ijazah ke, mu PhD ke, kalau mu anggap hukum ciptaan manusia lebih molek daripada hukum Allah, mu lah orang yang paling bodoh daripada lembu yang paling bodoh dalam pertandingan lembu paling bodoh dunia. Faham? Gitu je. Dia buat tandingan lembu bodoh. Nah, dalam Argentina tu dia bela lembu banyak. Bela lembu banyak, dia tanding lembu mana dalam Argentina paling bodoh. Dia buat dia test dapat seekor juara paling bodoh. Dia ambil lembu Afrika, lembu mana dalam Afrika paling bodoh, dapat seekor. Akhirnya 7 ekor dapat 7 benua bertanding untuk mendapat gelaran lembu paling bodoh di atas muka bumi. Dapat seekor, pakai mahkota lembu, lembu bodoh. Maka mana-mana korporat ke, profesor ke, siapa ke, dia anggap hukum Al-Quran adalah rendah, hukum manusia lebih molek, maka orang ini profesor ke, doktor ke, korporat ke, keparak ke, siapa-siapa ke, dialah lebih bodoh daripada juara lembu bodoh sedunia. Sebab siapa yang jadikan dia? Allah jadikan dia. Apa tujuan Tuhan jadi? Supaya bila dia lahir, dia menjadi khalifah Allah di atas muka bumi, mendewa-dewakan Allah, hak lain kecil belaka, membesarkan Allah, hak lain sorry belaka. Nampak? Baru orang ni tuh, dan dialah bermatlamat dan mencapai tujuan penciptaan di atas muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita sesungguhnya aku, Allah kata, ja'ilun fil ardi, aku nak letak di atas bumi khalifah, yakni manusia yang melebihkan aku pada segala hal atas yang lain. Batu kita diajar dalam semayang berkata Allahu
Allahu Akbar. Apa makna akbar? Isim tafdhil. Allah yang besar, segala-gala besar, hukum besar, kelebihan, martabat, pangkat, arahan, perintah, larangan, dia paling besar. Kita tak nampak tu, kita duk penting tajwid je. Alif lam ra kena kata a dulu, lah kena kata kediam, hu dah lebih pada satu harakat. Waktu saja. Batu siapa masih semayang, lepas semayang bersama dengan golongan tagut melawan ulama-ulama. Time puasa dia puasa menyandoi macam rimah kau lapar. Dok hari ni lah puasa. Nampak? Tapi bila dia bersama dengan golongan-golongan yang zalim, mereka mencerca ulama-ulama. Puasa amat. Nah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Ramainya umatku yang puasa. Nampak? Orang Arau puasa, orang Kangak pun puasa juga. Bukit Kayu Hitam pun puasa juga, Padang Besar apatah lagi puasa. Semua puasa belaka. Nampak? Menyandang kat tempayan macam nak mampuih lapar. Nah. Ada pahala? Tak ada. Laisa lahu min siyamil ju' wal atas. Tiada pahala, tiada fadilat. Tak dapat apa-apa. Melainkan ju' dapat lapar, wal atas dan dapat dahaga. Pahala yelek wang apa? Nasaru sabdun nalak. Tak ada benda. Faham? Ini masalah. Apa? Guana jadi gitu puasa daripada semayang Tuhan tak terima, pergi haji ke Mekah Tuhan tak terima. Apa dah kan tadi? Fatamassakumun nar. Mu bersama golongan zalim ahli neraka. Puasa tapi ahli neraka. Haji api neraka. Sebab tidak ada perkataan zalim di dalam kamus Allah Ta'ala. Maka dia sangat benci kepada zalim. Saya tengok video yang terbaru. Okey, ini Nabi mazhab apa? Dikatakan soalan lebih bodoh dari lembu paling bodoh. Apa yang sepatutnya kita pahami? Ustadz Rizal Azizan. Ini berkaitan dengan Ustadz Azharidus, cuman videonya tidak saya record teman-teman ya, yang dimana Ustadz Azharidus mengatakan bahwa orang yang tidak mau bermazhab itu lebih bodoh daripada lembu, teman-teman. Ada videonya, tapi tegas Ustadz Azharidus karena bermazhab itu hukumnya wajib. Oke, kita lanjut. Video terbaru 1 Disember. Sebut kata satu soalan orang tanya kepada mufti. Tuan-tuan, orang tanya kepada mufti tentang isu kita ada 4 mazhab. Ni agak perbincangan agak berat sikit, tapi kita mau masyarakat kita didedahkan dengan isu ni. Dan saya nak jawab apa yang dia sebut, kerana perkataan yang sangat buruk, akhlak yang sangat hodoh. Kalau kita dengar pun tuan-tuan, kita rasa Masya Allah, Astaghfirullah, boleh dia keluar perkataan macam ni. Orang tanya kepada sahibus samahah mufti, kita ada 4 mazhab. Kita ada mazhab Abu Hanifah, kita ada mazhab Malik, kita ada mazhab Al-Imam Syafi'i, kita ada mazhab Hanbali, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia, dalam soalan tu dia sebut Al-Imam Al-Ghazali, tak apalah. Tapi dia kata kita ada 4 mazhab. Boleh atau tidak kita memilih mana-mana mazhab? Ataupun kita mungkin ambil pandangan ni, Mazhab-mazhab ni boleh atau tidak? Tuan-tuan, mufti tanya balik. Kita kena faham soalan. Soalannya, boleh atau tidak kita mengambil pandangan mazhab-mazhab ni? Nombor 1, Abu Hanifah ahli sunnah, Al-Imam Malik ahlus sunnah, Imam Syafi'i ahlus sunnah, Imam Ahmad ibn Hanbal ahlus sunnah. Dan tuan-tuan, mazhab bukan takat 4 ni saja. Ada mazhab Sufyan al-Thawri, ada mazhab Laith bin Sa'ad, ada mazhab Ibnu Hazm al-Zahiri, Daud al-Zahiri. Banyak mazhab ni, banyak. Dan semua ni ahlus sunnah. Kita ambil pandangan Imam Syafi'i ahli sunnah, ambil pandangan Imam Ahmad ahli sunnah, ambil pandangan Abu Hanifah ahli sunnah, ambil pandangan Imam Malik ahli sunnah. Ni semua ahli sunnah. Dia kata boleh ke tak boleh? Okey, mufti cuba nak bagi faham. Nak bagi faham tahu apa dia? Sebab sebahagian orang dia rasa macam bila kita pegang satu mazhab, terkeluar daripada mazhab tu macam terkeluar daripada Islam. Sampai tera tu lah. Weh, ni tak boleh ni bukan mazhab kita ni. Itu sampai tera tu. Jadi dia tanyalah balik, Nabi ni mazhab apa? Apa maksud soalan tu? Soalan tu nak menunjukkan kepada kita bahawa pada asalnya Nabi SAW membawa Quran dan Sunnah, dan setiap manusia mengikut Quran dan Sunnah. Kemudian datang mazhab-mazhab ni memahami Al-Quran dan Sunnah mengikut kaedah masing-masing. Artinya
Mazhab ialah benda baharu untuk memudahkan manusia memahami Quran dan Sunnah. Artinya apa? Kalau kita kata wajib bermazhab, sebelum munculnya mazhab depa yang dulu-dulu tu macam mana? Jadi soalan itu untuk kita berfikir. Mazhab ialah benda baharu. Jadi bila mazhab benda baharu yang digunakan kaedahnya untuk memudahkan orang memahami ilmu, maka manusia boleh memilih. Tak ada masalah. Sebab kalau dia ambil mana-mana, tuan-tuan kena faham, mana-mana mazhab ni masih ahli sunnah. Saya nak baca satu dua perkataan supaya kita pakat-pakat faham. Tengok. Kata Al-Imam Ahmad, jangan memaksa manusia memegang mazhab kamu. Nanti mereka susah. Biarkan mereka mempunyai keringanan untuk berpegang dengan mana-mana mazhab ulama. Kata Imam Ahmad. Buka supaya keluasan tu ada. Itu satu. Kata Al-Imam Izzuddin Abdul Salam. Tengok. Kata Al-Imam Izzuddin Abdul Salam. Ini ulama besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dia kata apa? Boleh bertaklid dengan setiap satu daripada imam mazhab yang 4. Boleh bagi setiap seorang bertaklid dengan salah seorang dari mereka dalam satu masalah fiqh. Boleh ikut dalam satu masalah fiqh. Dan boleh bertaklid ikut imam lain dalam masalah yang lain. Itu. Jadi artinya bermazhab itu tidak hanya fokus kepada satu mazhab seperti Imam Syafi'i, tapi boleh kita bertaklid kepada mazhab-mazhab yang lain, karena mereka para mazhab ini hukum sunnahnya luar biasa, teman-teman ya. Maka yang dimaksud oleh Ustadz Rizal Azizan ini mengkritik Ustadz Azhar Idrus yang mengatakan lebih bodoh dari lembu paling bodoh, itu mengarah kepada Dr. Maza, teman-teman. Yang dimaksud dengan Dr. Maza adalah biar kita berpikir, karena mazhab ini benda baru. Jadi kita tidak harus bermazhab satu mazhab, tapi bertaklid pada mazhab yang lain. Itu maksudnya, teman-teman ya. Oh, baru paham gue ternyata. Ini saya kok kesini lebih suka dengar ceramah daripada Ustadz Rizal Azizan, teman-teman. Tegas, mudah dipahami, pinter orangnya ini. Kata Izzuddin Abdul Salam, dia kata you follow imam ni dalam satu bab, kemudian you follow imam tu dalam satu bab, tak ada satu kesalahan. Tidak wajib ke atasnya bertaklid dengan seorang sahaja dalam semua masalah. Tidak boleh juga dia mencari-cari benda yang mudah. Allah lebih maha mengetahui. Artinya dia ikut tu berdasarkan hujah. Yang ni mudah ikut yang ni ya, yang ni senang ikut yang ni ya, yang ni tak payah ikut yang ni ya, yang ni tak batal ikut yang ni ya. Tak, artinya ikut hujah. Tapi poinnya, mazhab ni terbuka untuk diikuti. Bukan tolak. Setengah orang ni jahat. Orang kata tak terikat. Orang kata ambil semua. Dia kata tolak. Pelik. Orang kata tak terikat. Tengok semua mazhab. Dia kata tolak. Okey. Nawawi kata apa? Tengok Nawawi kata apa? Imam Nawawi. Kata Al-Imamun Nawawi. Pandangan yang diteraskan oleh dalil. Sesungguhnya tidak wajib bermazhab dengan satu mazhab. Bahkan dia boleh meminta fatwa kepada sesiapa sahaja yang dia mahu atau siapa sahaja yang terpilih tanpa dia mencari yang mudah. Nawawi kata. So bila soalan tu tanya kat mufti, boleh tak kita ambil satu mazhab tu kita ambil mazhab lain? Mufti tanya Nabi mazhab mana? Jadi kita boleh fahamlah. Artinya mazhab bukan satu benda yang wajib. Satu benda yang mengikat. Itu maksud dia. Zaman Nabi tak ada mazhab. Yang ada mazhab Nabi. Dan semua empat-empat ni ikut Nabi. Oh, paham saya sekarang, teman-teman ya. Apa yang dikatakan oleh Dr. Maza, ternyata ini dijelaskan oleh Ustadz Rizal Azizan. Terima kasih Ustadz. Paham. Karena kalau kita bertaklid pada satu mazhab, terus Nabi mazhabnya siapa? Benar, teman-teman ya. Daripada kita mengikuti satu mazhab, lebih baik kita mengikuti mazhab yang 4. Karena yang keempat ini sudah bertaklid kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hanya berfokus satu mazhab, terus Nabi kepada siapa? Imam Hambali apa enggak? Kan seperti itu maksudnya. Saya paham. Dan saya baru paham perkataan daripada Dr. Maza, daripada Ustadz Rizal Azizan. Masya Allah. Tak jadi isu. Teranglah elok-elok. Ceritalah elok-elok. Kalau kita kata nak suruh ikut mazhab Syafi'i pun tak salah. Untuk memudahkan, menyelaraskan, ikutlah pandangan mazhab Syafi'i. Pun tak ada masalah. Perlih bukan kata mazhab Syafi'i ya. Dia ambil pandangan mazhab Malik. Dalam isu bilangan hari dan jarak. Tuan-tuan tahu tak? Bagi negeri Perlis, fatwa Perlis dalam isu bilangan hari musafir, Perlis berpegang dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i, bilangan hari iaitu 3
hari tak termasuk hari pi, hari balik 5 hari lah. Tu pandangan mazhab Syafi'i. Dipilih oleh Perlis pegang fatwa mazhab Syafi'i di dalam bab itu. Jarak 90 km lebih. Perlis seseorang itu dianggap musafir bila melebihi 90 km lebih. 2 marhalah. Itu pandangan mazhab mana? Mazhab Al-Imam Syafi'i. Perlis pilih pandangan itu. Siapa yang kata tolak imam? Siapa yang kata hina Imam Syafi'i ni? Duk kata hina imam. Siapa dia yang hina? Sampai ke sarang tuan-tuan, orang yang tuduh kata orang hina imam tu, sesatkan imam, sampai kelak dia tak boleh buktikan. Last sekali boh dia bodoh. Siapa yang bodoh? Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, elokkah bahasa? Ni soalan ni soalan yang tanya Nabi mazhab mana ni? Soalan ni orang dia bodoh. Soalan bodoh. Bukan takat orang je bodoh. Dia boleh pergi sebut pula apa dia lagi. Lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh. Ya. Tuan-tuan, perbandingan yang dia gunakan apa dia? Lembu-lembu yang bodoh. Ambil lembu-lembu yang bodoh ni, bertanding. Ada pertandingan lembu paling bodoh. Jadi, katalah 10 ekor lembu ni, lembu bodoh. Lepas tu, jadi ada juri lah. Daripada yang bodoh-bodoh ni, siapakah yang paling bodoh? Okey, yang paling bodoh kawan ni, lembu ni. Soalan ni, dia kata soalan Nabi mazhab mana ni? Orang tu lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh. Bahasa apa ni? Perbandingan apa ni? Orang sedang membincangkan tentang keluasan mazhab. Orang sedang membincangkan tentang bolehnya memilih pandangan mazhab. Dan tuan-tuan tahu, dalam banyak amalan yang tuan-tuan buat ni, sedar ataupun tidak, tuan-tuan telah keluar daripada mazhab Imam Syafi'i dalam banyak perkara. Cuma tak tahu. Sebab kita sendiri pun tak tahu yang mana satu Syafi'i. Jadi, bila orang tanya, dan masyarakat bila kita tanya, oh betul juga, Nabi mazhab apa? Artinya, tak wajiblah ikut mazhab. Itu tujuan dia. Dan semua mazhab-mazhab ni ikut Nabi. Itu poin dia. Apalah masalah awak ni, sampai nak buat perbandingan orang ni lebih bodoh daripada lembu paling bodoh. Elokkah perkataan macam tu? Quran kata apa? Wa qulu lin-nasi husna. Bercakaplah dengan manusia perkataan yang baik. Sebab itu saya tak tahu macam mana orang boleh dengar kuliah macam ni. Saya tak faham macam mana orang boleh terima perkataan macam ni. Lepas tu tuan-tuan, yang lebih menduka citakan kita, yang lebih merisaukan kita, boleh pula mendapat sokongan. Bodoh kata bodoh. Bodoh. Yang di bawah tu pun. Bodoh tak bodoh macam ni? Bodoh. Lepas tu dia kata pula, zaman Nabi dulu ada falak. Zaman Nabi dulu ada mahkamah. Tak ada kan? Siapa kata tak ada? Zaman Nabi ada ilmu falak? Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan ni, zaman Nabi ada ilmu falak? Yang Nabi kata tu suruh tengok anak bulan, kalau tak cukup genapkan 30 hari. Tu bukan ilmu falak. Nabi suruh tengok ru'yah, suruh muli ru'yah. Zaman Nabi ada mahkamah tak? Zaman Nabi ada mahkamah syariah tak? Ada orang bercerai tak? Ada orang pergi minta faraid tak? Ada tak zaman Nabi? Ada. Dia kata tak ada. Cuma bangunan mahkamah, kerani mahkamah tak ada lah. Tapi mahkamah syariah, ilmu falak tu ada tak zaman Nabi? Ada atau tidak? Pasal itu kita bila bercakap tuan-tuan, hati-hati. Orang kata, bukan saya kata, orang kata. Bila kita diam, orang tak tentu lagi kita ni cerdik ke bodoh. Tapi once sekali bila kita terbit bercakap, orang confirm kata kita tak cerdik. Tuan-tuan macam tuan-tuan duduk sengak pakai lebih apa semua, depa kata ni siapa dia? Timbalan mufti baru ke? Tok Syekh mana? Imam baru ke apa ke? Orang tengok kita orang tak tahu, tapi bila kita bercakap saja menampakkan kebodohan kita. Sebab itu hadirin mukminin, kita boleh berbeza, boleh berselisih pendapat, boleh sahaja untuk kritik mengkritik, tegur menegur, terbuka. Salah kita tegur. Tapi pilihlah perkataan yang elok. Janganlah duk pergi banding lembu paling bodoh. Ada pertandingan lembu pula lebih teruk daripada lembu. Hujah. Hatu burhanakum. Berhujah. Imam sebesar Izzuddin Abdul Salam, imam sebesar An-Nawawi pun kata boleh memilih mazhab. Siapa anda? Takkan anak kata mereka bodoh? Maka hadirin mukminin rahimakumullah, mudah-mudahan kita mengaji tentang pasal itu. Oke, teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini terjawab sudah. Yang dimaksud dengan nutur mazhab itu, Nabi ikut mazhab mana? Ternyata ini adalah mengajak nutur mazhab kepada kita semua yang bermazhab satu kepada Imam Syafi'i, agar kita tidak bertaklid kepada Imam Syafi'i saja, tapi kepada mazhab-mazhab yang lain. Kalau kita bertaklid kepada Imam Syafi'i, terus dengan mazhab-mazhab yang lain yang bertaklid kepada Nabi, Nabi ikut yang mana? Maksudnya seperti itu. Paham sendiri kan teman-teman ya? Jadi perkataan yang dikatakan oleh Ustaz Azdur dikritik oleh Ustaz Rizal Azizan bahwa Ustaz macam ni akhlaknya bodoh, katanya teman-teman. Mengajarkan kata-kata yang keras, padahal orang yang baik perkataannya juga baik seperti itu, katanya. Allahu Akbar. Baru paham saya.
Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, penuh dengan ilmu, penuh dengan keberkahan juga. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel daripada Mer React TV ini. Baik, kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kita ketemu next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.